janganlah diganggu. Kalau diganggu nanti kamu aku tinju. Ini lagu rencana ini mencegah orang zaman gaduh-gaduh, jangan biar keributan. Kita satu malam kok kuda yang mana kan ku beli. Kuda yang putih, kuda yang hitam, belang kakinya. Siapa lu menjual tanah nih? Banyak rencana dibangun kan? Bangun mall, hotel, kos-kosan khusus cewek. Kena soal peti ya. Itu nggak boleh dah. Kali-kali banyak lah. Kalau banyak kawan yang akan pinjam peti ya. Aduh saya alasan. Kambingnya mati sekandang. Ini tiaknya lembar anak. Alah. Itu kan kunci dah. Bisa. Bisa pinjam peti. Tanahnya banyak. Peti banyak lah. Halo juragan ganteng sedunia dari Indonesia sampai ke Belgia. Abang puji-puji nak lo Den. Jangan salah sangka dulu juragan. Aja banyak aja tuang le kapun doang ah. So ya dua kau lah. Sebutnya juragan ganteng nanti tambah sukses ya Pak. Sehat kan? Ndak mamat tuang nih. Kalau dua dan sehat dia nah. Menyapu tadi ya. Tentu dia muka siang. Tempang-tempang susah dia angga. Kalau nak jadi ang penampilan okey dah. Menang dek gayang kalau dek nasi bantuan. Jadi tiang. Tahu saya kan ya. Yang ganteng pintar Pak. 500 perlu untuk nambah beli TV. Untuk beli TV dah ya. Kalau nak kayu jangan beli TV lah. Ada perlu tentang kau menjual tanah ni wah. Ang jadi dulu lah. Dia nak ada sawang itu. Juragan kalera 500 ya menjadi sudah kita buta. Apa lo kecil lah dah? Kok tapi kau mencari orang jual tanah tu kan. Bela awak jalan kini. Bila dulu lah. Kasihan lah tu yang turun nomor bila. Udah aman gindu empat dan kurang sehat badan ah. Yo kok. Aja mendingin badan stay. Acok lo surang tak? Ya. Iya ah. Pada lah rumah kalian nak po nak dingin lah badan. Ayam bagi tu lah. Ada banyak lah. Ayam lu rasa mulu Jawa. Lacok kan dan mendingin. Lah. Gitu lah dan ngeleh bareh dan lambok-lambok lah kini tak lah salam izin kah biasa lah dah. Kok Indo apa kabar? Daman. Ngeriang. Bukan kasih sayang. Kok ada cerita cik kok. Nak di sekolah, ni kan kembali tanah saya kan. Lah. Lah. Nya berarti motor saya. Alabi motor lagi kan. Sualah. Tenang lagi man. Ya man deh. Di mana lu gini? Tap. Hari mana gini? Ya waktu ni kalau punya sudah nak tim Pak dan tadi. Lah baik kali. Lah. Kesan tiang aja ya. Saya hantar suruh balik dia. Awak kau tunggu orang pokoknya. Assalamualaikum juragan ganteng. Kuala dan bau orang bah. Orang borju. Nangka menjual tanah. Pak. Sampai juragan kau lah duduk Duduk dalam sekolah. Ni tempat ganteng lo dan stay. Tenang. Jatuh. Tenang saya. Warna apa? Warna itu Tanah sih baru ada. Iya mau jual tanah kok. Berapa ya? Iya, barang tadi tu tanah tadi. Sektor lah. Sektor. Iya. Sektor ya. Cocok lah. Barang aku kat harga kah? Ajak aja jale je eh. Barang kan? Tak tahu dah. Dah tanya lah kapak tu barang biasanya balik sektor. Tahu lah. Pak berapa balik pak? Kalau sektor besok pak. Bingung je pak.
Tak tentu yang pesanan tanah. 10 juta boleh ya. Ha? 10 juta. Le nak mah Pak beli tanah Amir Pak. Mah mana nak Pak? Rugi Pak tak? Kayu ah. Mana sih? Kayak Bang Poli Pak. Ada batong-batong banyak sini nampak letih ni Pak ah. Kalau tak salah dan tahun 97 ada ni nampak dan. Inilah weh tanah apa ni. Bawa kali lo. Dah betong apa? Nak tong lah percaya orang ya. Bawa kali nah. Banyak baik ah. Dia putih dulu mah. Pacik lu dari. Oh, menggeretek cik putih banyak mah. Alah lah Pak. Alah kan tahu Pak. Alah Pak. tapi kau celian kan. Celian sini Pak. Turi je Pak Im dah. Ayo terus sini aku Pak. Alah soal lah Pak ambil lah kali itu tanah awaknya tu. Kami bawa dulu ke Kabang, takut hilang beko. Yo lah Pak ya. Boleh tapi itu cik juragan tadi. Kalau rata ada orang menjual tanah, kirim til. Ayo tele yang empat dia ambil tilen lagi yang tadi tu tu. Juta tadi lagi yang bawa. Tu dia tahan ba? Ayo dia orang punya tanah minta mengajuh dia long usah leh. Janji garu. Janji palsu. Kami tunjukkan tanah aku dah. Ya, dia tentu per dia. Apa bilang lagi? Ande. 10 juta gitu deh. Alah. Hilang dah kami jam. Hilang kita beli ya deh. Pagi lagi tu lah. Ayo. Ayo nak stay Allah je juragan tu dah. Tu ada lagi piti untuk beli TV dah. Dan kadang utak kurang lompat dan. Baik. Deh. Pembuat tuang aja. Nama tanah hari ini. Akan tuan ini ya. Ay, lagi ada mana ada kicuah dan kan tuan ni ke jual ke den. Mencari ke mana dia. Ada kicuah tagak den. Oh, iya kali lah macam. Woi. Oi. Kan tadi. Mana nampak dia? Sihat dia nang gua. Kalau tertunggu. Gak ada tungguin baru ada sakit dah no. Antagaan dan ya. Pak dia. Kalau dua dia kalau sihat dia nah. Kecuali tertunggu yang namanda tu yo nak pe dia nah. Nak boleh. Tu dah kan. Anggan memang menang ni gaya. Menang lah sih. Enggak lah. Ya mendingin makan sikit. Cok lo surang nak. Tunggu jo barangkali nak beli ya. Iya. Padu lah rumah dia nak kok nak dingin apa dan.